Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak bagi tips untuk kita mengetahui sama ada dalam rumah kita terdapat gangguan hantu raya ataupun tidak. Tapi sebelum tu saya minta anda like, share, comment and copy link. Kalau tengok bagaimana nak buat copy link tu, ada kat tepi tu butang share. Klik saja butang share tu, kemudian ada dia tulis copy link. Jadi anda copy link tu sebanyak 5 kali dan tidak perlu paste ke mana-mana. Paling kurang kalau boleh 5 kali, paling banyak pun 10 kali. Terima kasihlah. Hantu raya sifat dia suka berada di kalangan manusia. Oleh yang demikian, dia akan masuk ke dalam rumah ataupun tempat tinggal manusia bila mana tak ada orang kat rumah tu. Dia pun akan masuk dan dia akan kekal duduk dalam tu. Sama juga premis perniagaan ataupun bangunan kat sekolah ke ataupun dekat bangunan pejabat. Bagaimana kita nak mengetahui adanya hantu raya ni? Ada beberapa tanda dia. Tanda yang pertama, jika kita tinggal di rumah bertingkat seperti kondominium, rumah apartmen ataupun flat, di tingkat atas tu katakan tak ada orang. Kalau tak ada orang tapi setiap malam pukul 12 ke pukul 11 ke ada bunyi kat atas rumah. Kat atas tu bunyi orang tarik kursi, orang tarik meja, orang tarik tong gas, orang memasak. Sedangkan tingkat atas tu tak ada penghuni. Jadi bila ada kedengaran macam tu, itu sebenarnya menunjukkan ada hantu raya dalam rumah kita. Bukan rumah dia, rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita duduk rumah, contoh rumah teres ke atau rumah banglo, dia ada bunyi dalam ceiling. Dalam ceiling rumah, bunyi seperti tikus jalan, tikus berlari, ataupun bunyi kucing kucing berlari ataupun kucing main kejar-kejar. Itu betul lah tu. Itu tandanya ada dalam hantu raya dalam rumah kita. Satu lagi, bunyi atas bumbu rumah. Itu menunjukkan ada hantu raya dalam rumah kita. Seterusnya, yang keempat, bunyi orang tabur pasir. Yang kelima, bila kita pergi ke dapur, kita rasa seram. Pergi ke bilik air rasa seram. Itu menunjukkan tanda-tanda adanya hantu raya. Satu lagi, ada kelibat dalam rumah kita. Anak kita ke nampak kelibat. Contohlah. Nombor 6, bau. Ada bau, macam-macam bau. Bau busuk lah, yang berbau busuk. Ada setengah tu bau kambing bakar. Ada juga. Nombor 8, seperti ada orang memerhati. Okey. Nombor 9, dekat tangga depan rumah selalu ada duit shilling yang berterabur. Itu hantu raya lah, suka buat macam tu. Hantu raya suka buat macam tu. Okey, yang ke-10, ada beberapa kes tanah ditabur di hadapan tangga rumah ataupun hadapan rumah. Hantu raya ni dia cerdik. Jadi dia tahu perangai manusia ni senang ditipu. Salah satu contohnya, kes yang berlaku di Kota Baru jugalah. Okey. Hantu raya tu ambil tanah dari tu, dia tabur depan rumah. Ditabur depan rumah, pagi esok tuan rumah bangun tengok ada tanah. Sehari tak apa lagi. Malam keesokannya ada lagi. Ada orang tabur lagi. Jadi tuan rumah pun risau. Dia bertanya dengan perawat lain. Perawat kata, oh itu tanah kubur. Maksudnya rumah itu telah disihir. Jadi pergilah berubat orang sihir. Tapi tak ada kesan. Lepas berubat tu ada lagi orang tabur tanah. Sebab apa dia tak berkesan? Sebab dia punya kaedah tu tidak sesuai lah. Ada kategori dia hantu raya ni. Jadi kena tahu hantu raya yang jenis mana. Jadi hantu raya ni dia suka buat trik lah. Suka buat trik kepada sesebuah isi rumah tu lah. Yang ke-11, ada bunyi baling pasir atau bumbung ke. Yang ke-12, orang mengelilingi rumah.
pukul 2 pagi, 3 pagi. Yang ke-13, orang ketuk pintu rumah pukul 2, 3 pagi. Itu tanda dia. Okey, yang ke-14, orang memanggil nama kita, contoh duduk dalam rumah, tiba-tiba orang panggil, tak ada orang dalam rumah, tiba-tiba dengar orang panggil nama kita, panggil kat dapur, kita tengok, siapa, tak ada orang kan. Itu tandanya ada hantu raya dalam rumah. Okey, yang ke-15, makanan habis. Makanan yang contohnya biskut dalam balang, tiba-tiba tengok kosong. Biasa kebiasaannya biskut raya ke, jangan. Dalam puasa pun dia tidak terikat lah. Jadi hantu raya ni ada beberapa spek dia. Ada kalau yang berkeliaran tu memang diikat lah, tapi yang duduk dalam rumah dia tak ikat. Okey, dan yang ke-16 dan lain-lain. Bila hantu raya ni dia berada dalam rumah, dia akan memberi beberapa kesan kepada isi rumah tersebut. Jadi kesan ni kita akan bincangkan dalam video seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.